Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuriani binti Abdul Karim dari Kolej Vocational Kelang ingin membentangkan jejak di kata sendi, sebuah inovasi hybrid yang menggabungkan kuis digital Genially dan teknologi realiti terimbas AR bagi menyelesaikan isu kekeliruan tata bahasa di samping menyuntik kesedaran kelestarian hijau global. Mari kita lihat kepada penyataan masalah. Masalah utama ialah murid keliru fungsi dari dan daripada dalam penulisan mereka kerana pengajaran sedia ada bersifat tradisional iaitu menggunakan kaedah hafalan nota semata-mata dan menyebabkan pelajar bosan. Objektif jejak D dicipta untuk membasmi masalah ini secara keseluruhan melalui visualisasi formula yang berteraskan elemen kelestarian. Selain itu juga, objektif ini adalah untuk mentransformasi amalan pedagogi saya sendiri kepada visual 3D dan memupuk nilai SDG. Solusi untuk masalah ini, saya telah mencipta jejak di kata sendi menggunakan formula mudah dari untuk MAT MAT menggunakan masa, arah dan tempat dan KABU untuk keanggotaan, asal-usul, perbandingan punca digunakan untuk kata sendi daripada. Formula ini diintegrasikan ke dalam ekosistem digital inovasi yang telah saya ciptakan. Mari kita lihat inovasi yang pertama iaitu kad fizikal pintar AR yang berkonsepkan kata sendi. Ini merupakan komponen yang pertama ya. Apabila murid mengimbas QR menggunakan telefon pintar, objek 3D akan tersembur keluar secara realistik untuk mengukuhkan kefahaman mereka. Di sini saya letakkan konsep kata sendi di dan daripada dan juga ada formula mat dan juga kabulah di sini. Okey, mari kita lihat komponen yang kedua ialah kuis digital misi hijau di platform Genially. Saya bina menggunakan platform Genially supaya lebih mudah. Kemudian murid bertindak sebagai ekowira yang mengembara menyelesaikan krisis alam sekitar. Mereka perlu memilih jawapan dari atau daripada yang tepat untuk mengaktifkan teknologi hijau dunia. Pelajar sebelum itu akan mengimbas QR yang telah saya sediakan lah. Okey, kita lihat kepada impak inovasi. Impak inovasi menggunakan 3 instrumen iaitu analisis buku tulis, kadar kesilapan tata bahasa dari dan daripada menurun secara drastik. Murid berjaya mengaplikasikan formula MAT dan KABU dalam penulisan sebenar mereka. Kemudian melalui instrumen temu bual pula, penggunaan akronim dan visual 3D AR memudahkan ingatan jangka panjang pelajar. Murid tidak lagi hanya meneka jawapan semata-mata, sebaliknya mereka menggunakan formula digital yang telah saya ciptakan. Kemudian melalui instrumen pemerhatian aktiviti, saya lihat emosi murid bertukar, teruja sekaligus menyuburkan celik nilai sesuai dengan elemen matlamat pembangunan mampan. Kemudian motivasi intrinsik meningkat melalui elemen gamifikasi kuis Genially. Kemudian mencetuskan perbincangan aktif pelajar mengenai isu ekologi dan kelestarian SDG tersebut. Kita lihat kepada potensi pengkomersialan. Jejak di kata sendi ialah satu modul hybrid masa hadapan yang mampu milik dan sedia untuk disebarluaskan. Sekian, terima kasih.